Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Din Syakimi. Nama saya Muhammad Aizat Hafiz. Hari ini kita orang ada program Sautu Syabab, Surah Remaja Nadu Umrah. Hari ini kami nak tanya dekat Ustaz pasal Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang dihormati pengarah program untuk TV PSS, murid-murid sekalian, hari ini kita sambung kita punya program Sautu Syabab kita. Baiklah, saya akan dengar suara awak, suara yang mewakili remaja di SMK Seri Kota Paluh, yang mana suara awak akan kami pandu dengan agama. Dengan agama sahaja kita punya hidup kita sebagai remaja akan terpandu ke arah jalan yang benar. Okey, topik kita pada hari ini sudah tentulah yang akan topik yang dekat dengan remaja, iaitu topik media sosial dan Ramadan. Adakah dia menjadi punca Ramadan kita menjadi susut nilainya, ataupun media sosial itu menjadi pemangkin kepada Ramadan kita menjadi lebih berkualiti. Jadi saya tampilkan dua panel kita pada hari ini. Yang pertama, saudara Danish Syakimi, imam remaja kita. Yang kedua, saudara Aizat, panel tetap dan berpencen kita. Episod pertama kita jumpa saudara Aizat dan juga Faris. Hari ini Faris bertugas sebagai cameraman. Jadi kita tampilkan panel yang terbaru, iaitu imam remaja kita Danish Syakimi. Jadi soalan saya rasa dalam surau ini, remaja yang berumur 17 tahun ke bawah ini, daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5, umur 13 sampai umur 17 ini, 99% saya yakin ada media sosial. Betul? Okey, kita cuba tanyalah imam remaja kan. Sebagai imam kita, ada tak ada media sosial? Silakan Danish Syakimi. Ada Ustaz. Ada media sosial Awak ada media sosial apa? IG? TikTok. Okey. Facebook? Facebook tak ada. Okey, mic ini pakai dekat leher Danish Syakimi. IG, TikTok je. Bukan pakai kat leher macam gitu. Okey, minta maaf ya penonton sekalian. Kita punya panel kita baru pertama kali masuk kamera, jadi agak canggung sikit lah, tak apa. Okey, jadi Danish ada IG dan juga TikTok. Facebook tak ada? Facebook tak ada. Aizat bagaimana Aizat? Ada media sosial? Saya ada media sosial, contohnya TikTok, IG, Facebook. Itu je lah. Okey, dia ada 3 media sosial. Jadi kalau kita tengok, kalau imam sendiri ada media sosial, takkanlah makmum tak ada kan? Sudah pastilah makmum akan ikut imam. Sekarang ini kita melihat media sosial ini, dia membantu tak kita punya gandaan pahala puasa kita. Jadi kita akan pergi kepada soalan yang seterusnya tentang satu hukum. Kita tanya imam lah. Dia yang paling power kan dekat sini, iaitu puasa kita batal tak kalau kita tak makan atau minum tapi scroll benda yang tak elok. Dalam media sosial kan ada banyak benda kan. Awak scroll benda yang tak elok, apa hukum dia? Hukum dia? Bagi saya, dia tak adalah sampai batal puasa. Cumanya tak baik lah kalau kita tengok benda bukan-bukanan dekat FYP. Itu je lah. Tak batal Tak batal. Okey, apa pendapat Aizat? Batal tak kalau kita tengok benda yang bukan-bukan dalam media sosial? Bagi saya tak batal. Jawapan saya lebih kurang jawapan Danish. Kalau kita puasa tengok benda tak elok, umpama kita puasa tapi tak solat. Okey, jadi wakil remaja kita mengatakan bahawa media sosial ini, kalau kita tengok benda yang buruk, puasa kita tak batal. Jadi jawapan dari segi agama benar ataupun tidak? Jawapan dia benar. Puasa kita memang tidak batal.
Tetapi pahala kita tu yang akan batal. Bila kita berpuasa ini, sebenarnya objektif kita ialah untuk merebut pahala sebanyak yang mungkin. Jadi kalaulah pahala kita itu sudah terbatal, puasa memang lulus. Tapi batalnya pahala itu menyebabkan kita rugilah. Kita rugi sebab hanya kita dapat penat dan dahaga saja bila kita berpuasa tu. Okay, soalan yang seterusnya, bila time puasa ni, sebagai seorang imam remaja, adakah awak dapati awak punya screen time, maksud dia berapa lama awak tengok screen dengan sebelum awak berpuasa, adakah bulan puasa lagi banyak daripada bulan tak puasa? Sebenarnya handphone saya kena sita dengan mak. So saya ada masa lah nak tengok screen time, tapi tak selalu. Tak selalu. Oh, handphone pada mak. Handphone pada mak. Memang anak emak. Boleh dijadikan menantu. Handphone mak pegang kan. Korang handphone siapa pegang? Sendiri pegang kan. Imam kita memang mak pegang juga. Baguslah. Imam kita handphone mak dia pegang. Okey, jadi screen time dia boleh dikontrol. Kita tanya saudara Aizat. Saya punya handphone pula kena pegang dengan bapak saya. Bila bulan puasa, saya keluar dengan kawan-kawan. Jarang main handphone lah. Okey, maknanya handphone pun ayah awak pegang. Handphone saya pegang. Mana kawan rapat dia? Faris. Handphone ni siapa pegang, Faris? Mak dengan bapak dia pegang. Oh ya Allah, memang betul-betul mantap lah panel kita dua-dua ni. Siapa WhatsApp saya yang kalau orang WhatsApp saya tak balas, pun mak saya pegang lah. Okey. Oh, maknanya handphone memang mak pegang lah. Jadi dua remaja ini, kita dapati bahawa dia handphonenya dipegang oleh ibu bapa. Jadi ibu bapa boleh kontrol dia punya screen time dia. Kita risau remaja yang kat depan ni. Yang mana handphone pegang sendiri kan. Kalau tanya pendapat korang, sepanjang bulan puasa ni, kita dah lebih kurang 14 hari berpuasa. Berapa lama korang pegang telefon, sama ada bulan puasa ni lagi lama kita menghadap telefon ataupun bulan sebelum puasa? Bulan puasa ni lagi lama? Bulan sebelum puasa. Bagus, ini memang remaja yang mantap sekali. Ini yang belum dibuat satu syabab lagi, mereka sudah terpandu dengan agama. Okey, kalau kita berpuasa, kalau kita sentiasa menghadap screen time ni kan, screen telefon ni, sebenarnya risiko untuk puasa kita itu dia tak batal. Risiko untuk menyebabkan pahala puasa kita berkurangan itu sangat-sangat tinggi. Contoh, saya bagi satu contoh. Contoh Danish yang ada kepakaran dalam menjadi seorang imam. Apa pendapat Danish kalau hari ini awak ditugaskan menjadi seorang imam tarawih, kemudian awak gunakan media sosial itu, awak ambil gambar, kemudian awak post ke dalam media sosial, dalam Facebook, dalam IG ataupun dalam TikTok. Apa pendapat Danish? Kalau saya, mungkin tak payah buat macam tu. Mungkin tak payah. Tak payah. Kalau Aizat, kalau awak jadi imam, awak nak tak post gambar awak jadi imam, letak video ke apa ke? Saya kadang boleh, kadang tak boleh lah. Kadang-kadang boleh, kadang-kadang tak boleh. Ada dua jawapan lah. Okey, yang boleh tu macam mana? Boleh tu macam niat berdakwah. Niat berdakwah. Okey, bagus. Kalau yang kedua tu niat macam menunjuk-nunjuk lah. Okey, bagus. Alright. Aizat kata, dengar ni remaja sekalian. Saya kata tadi media sosial ni sama ada dia akan menghancurkan puasa kita ataupun meningkatkan puasa kita kan. Saudara Aizat jawab, kalau kita gunakan media sosial, kita post gambar kita solat tarawih, niat kita ialah kerana berdakwah, nak ajak kawan yang lain berdakwah, maka dibolehkan. Kalau tujuan kita post itu untuk tujuan riak, saja nak tunjuk pada orang ramai, aku ni imam, tengoklah aku power jadi imam, maka itu jadi riak. Jadi jawapan Aizat tadi betul, nak gunakan media sosial boleh, tetapi niatnya bagaimana? Kalau niatnya nak menunjuk-nunjuk ibadat yang kita buat, itu dia jatuh riak. Tapi kalau niat kita nak berdakwah, dengan media sosial kan kita boleh berdakwah kan? Kalau awak post gambar tu dengan tujuan nak berdakwah kepada kawan yang lain, itu bagus. Okey? Boleh diteruskan amalan yang dikatakan oleh Aizat. Bagi Danish, dia kata dia tak setuju. Itu pun bagus juga kerana, dengar ni remaja sekalian, dengar.
Kerana kadang-kadang niat kita ini, syaitan ini, bila kita buat baik, dia akan cucuk kita untuk twist kita punya niat kepada benda lain. Awalnya niat kita bagus, tetapi lama kelamaan dia akan timbul pula rasa macam kita ni hebat daripada orang lain. Akan timbul pula rasa takjub kepada diri sendiri. Timbul pula masalah ujub kepada ibadat yang kita lakukan. Itu pun akan mendatangkan masalah kepada kita punya pahala puasa. Sebab itulah Dennis berpendapat tak perlulah kita post apa-apa berkaitan dengan ibadat yang kita buat dalam bulan puasa di dalam media sosial. Jadi pendapat dua-dua remaja ini awak boleh pegang. Sama ada nak ikut Danish, tak nak post apa-apa, ataupun pada Aizat. Dia kata boleh post tapi niatnya nak berdakwah. Boleh faham? Okey. Soalan yang seterusnya. Okey. Kalau kita kata bahawa tadi media sosial macam akan mengganggu kita punya ibadat puasa kan. Jadi soalan saya, adakah media sosial ini boleh kita katakan sebagai musuh Ramadan kita? Apa pendapat Aizat? Kalau saya boleh kata ya, boleh kata tidak lah. Kalau macam ya tu macam tengok orang berdakwah apa semua. Kalau macam tidak tu macam orang post pasal benda tak puasa apa semua kan. Okey, baik. Imam remaja kita? Kalau saya, media sosial tu ada baiknya, ada buruknya. So, saya rasa tak tahu nak cakap macam mana. Tak tahu nak cakap. Okey, kalau remaja kita tak tahu nak cakap, saya cakapkan. Okey. Media sosial ini, dia umpama garam dalam masakan. Mak kita masak dekat rumah, dia bubuh garam tak? Bubuh. Kalau tak bubuh garam, sedap ke tak sedap? Dia jadi tak sedap. Dia jadi tawar. Tapi boleh makan tak makanan tu? Still boleh makan. Tapi kalau mak kita, satu periuk kecil, satu garam, satu plastik garam yang besar tu, dia tuang semuanya. Dia jadi apa makanan tu? Dia akan jadi terlalu masin. Boleh makan ke tidak? Dia jadi tak boleh makan. Samalah juga macam media sosial. Kalau dia tak ada dalam hidup kita tak ceria. Tak best, tak seronok, boring, bosan. Tapi boleh hidup tak? Boleh, still boleh hidup. Tetapi tak ceria. Tetapi kalau media sosial itu terlalu berlebihan, daripada pagi sampai ke buka, memang kau mengadap saja handphone ni, mengadap saja media sosial, maka dia akan merosakkan hidup kita umpama garam merosakkan makanan. Okey? Jadi remaja sekalian, kena pandai berfikir, kena pandai gunakan akal yang Allah bagi, kena tahu beza, kena pandai bahagikan masa bila kita nak guna media sosial, bila kita nak beribadat. Jangan 24 jam kita nak bermedia sosial sahaja. Okey, ini soalan yang saya kira perbezaan antara puasa zaman saya dengan puasa Gen Z lah. Awak kan Gen Z kan? Okey, pada pendapat awak, kalau zaman saya kan, zaman saya remaja macam awak, saya tak ada benda-benda alah ni semua. Saya tak ada handphone, saya tak ada media sosial. Jadi puasa kita berbeza. Kalau tanya dua remaja ini, remaja dengan Aizat, adakah puasa di zaman Gen Z ini lebih rumit berbanding puasa di zaman remaja purba seperti saya? Awak rasa bagaimana? Balik soalan. Soalan saya, awak rasa puasa di zaman Gen Z ni, awak laksanakan Ramadan, adakah terlalu susah berbanding dengan puasa di zaman saya yang saya dikategorikan sebagai remaja purba, remaja yang dah lama dulu remaja kan, dah tua lah senang cerita. Awak rasa kehidupan Gen Z sekarang dengan kehidupan remaja zaman saya dulu, mana yang lebih susah untuk buat ibadat? Saya rasa bagi saya Gen Z lah. Sebab sekarang diorang dah ada media sosial. So diorang lebih tertumpu kepada media sosial, bukan dekat masjid ke surau ke. Oh, maknanya godaan lagi banyak daripada Gen Z berbanding dengan zaman dulu dah. Apa pendapat Aizat? Senang sekarang ke ataupun rasanya zaman saya lagi senang? Zaman sekarang lah. Zaman sekarang lebih senang lah berbanding zaman dulu. Oh, maknanya puasa untuk awak sebagai remaja zaman Gen Z ni taklah rumit sangat kan? Boleh diamalkan lah kan? Boleh diamalkan. Godaannya boleh diterima lah. Godaan boleh diterima. Okey. Jadi ada dua pendapat. Dennis kata kalau puasa zaman sekarang ni agak susah sebab godaannya lagi dahsyat. Berbanding puasa masa saya remaja, godaannya tak banyak. Sebenarnya
Yang membezakan kita bukan zaman. Setiap zaman tu dia punya ujian dia akan setaraf dengan kemampuan orang yang hidup pada zaman tu. Kalau zaman saya tak ada handphone kan, tapi godaknya dalam bentuk lain pula. Zaman korang, zaman Gen Z, ada handphone, godaknya dalam bentuk macam ni pula. Jadi sebenarnya yang membezakan kita ialah bagaimana kuatnya hati kita dalam menangani ujian yang Allah bagi. Okey, itu yang membezakan kita. Soal zaman tu, setiap zaman cara nak beribadatnya sama saja. Dia punya susah nak beribadat tu sama saja. Okey, yang terakhir sekali, ini ialah soalan yang last sekali. Andai kata dibagi peluang pada remaja ini, Danish dan juga Aizat, Allah kata ajal kau akan sampai 3 hari lagi. Maknanya 3 hari saja dia bagi peluang untuk berpuasa. Okey, remaja lain dengar. Dengar. Okey, bila kita dibagi peluang 3 hari saja, apa pendapat Aizat, apa pendapat Danish kalau peluang untuk berpuasa Allah bagi 3 hari saja? Lepas masuk hari keempat, meninggal dua-dua ni. Apa nak buat? Okey, Aizat sila jawab Aizat. Kalau 3 hari lah. Kalau 3 hari, hari Sabtu meninggal. First, saya sama dengan jawapan Danish. Minta maaf dengan mak bapak saya. Second, saya akan minta maaf dengan orang sekeliling. Kalau pasal media sosial, saya akan macam delete lah semua video macam kat media sosial. Okey, jadi jawapan Aizat, dia kata, dengar, kalaulah dibagi peluang oleh Allah Ta'ala, kita tahu ajal kita bila kan, maknanya kita tahu masa kita ni dah tak cukup dah. Aizat kata dia nak delete dia punya media sosial dia, terutamanya video, gambar, yang mana gambar-gambar itu ditakuti membawa dosa kan. Jadi Aizat kata baik delete awal-awal. Jadi kalau tanya pendapat saya, sebagai orang yang akan memandu kau dengan agama ni, kalau kita tahu ajal kita dah nak sampai, kan ajal kita tak tahu bila kan. Tantang kita keluar daripada surau ni meninggal. Jadi apa patut kita buat? Ialah dengan media sosial ini, pastikan di dalamnya ialah benda-benda yang bermanfaat. Benda-benda yang berfaedah. Kerana apa sahaja amal jariah yang kita buat dekat dunia ini, okey, dan benda itu diamalkan oleh orang lain. Iaitu kita cuba berdakwahkan dalam media sosial, kita biarkan video yang baik-baik dalam media sosial, lepas kita meninggal, orang tengok video kita. Sebab dia tengok video kita, dia dapat hidayah. Maka pahalanya pun akan mengalir juga dalam diri kita. Nabi bersabda, bila berlaku satu masalah dalam dunia ini, Nabi pesan, taraktu fikum amraini. Aku tinggalkan kepada kamu semua 2 perkara. Lan tadillu in tamasaktum bihima. Engkau tidak akan sesat jika engkau berpegang kuat pada dia. Apa dia? Iaitu Al-Quran dan Sunnah. Dalam Al-Quran, Allah ada kata dalam surah yang biasa kita baca bila kita nak keluar daripada surau, iaitu suratul Asr, wal Asr, innal insana lafi khusran. Okey. Dalam suratul Asr, Allah kata wal Asri, demi masa. Dengar, demi masa. Masa yang Allah kata dalam Al-Quran itu dia sangat spesifik. Asar, waktu asar, demi waktu asar. Sesungguhnya manusia dalam kerugian. Allah kata pada kita, aku bersumpah dengan masa yang aku buat ni, dengan makhluk yang nama dia masa ni. Bila masuk waktu maghrib, dia akan bermulanya hari yang baru. Jadi asar itu dikira masa yang terakhir sekali. Allah sambung lagi ayat tu. Allah kata apa? Sesungguhnya manusia dalam kerugian, illal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang yang melakukan amal soleh. Okey, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Yang berpesan-pesan kepada kebenaran dan yang berpesan-pesan kepada kesabaran. Jadi, kita boleh jadikan ayat itu sebagai pengajaran untuk kita dalam satu hari ini, daripada subuh tadi kau bangun, taulah masa kita hanya habis dekat media sosial saja, maka ketahuilah kita termasuk dalam ayat tadi, iaitu orang yang rugi. Jadi pastikan
nak bermain dengan bermain dengan media sosial, pastikan daripada pagi sampai asar tu, pastikan media sosial tu kita gunakan untuk jadikan sebagai amal soleh. Maksud dia, masukkanlah video yang bersifat dakwah. Kau tengok media sosial, ceramah ke, baca Quran, itu lebih baik daripada kita melayari media sosial tanpa arah tujuan. Okey, saya kira sampai sini sahaja episod kita pada hari ini. Diharap kita dapat berjumpa lagi pada episod yang akan datang dalam episod Sautus Syabab. Sekian, terima kasih.